Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami iaitu saya perkenalkan diri, saya Nur Amy Ashiki binti Nur Mazalan. Dan saya Nur Suryani binti Osman. Dan saya Nur Amira binti Semain. Okey, dalam video ini kami sebagai satu kumpulan akan membuat perbincangan berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan guru. Okey, dan isu-isu ini juga akan kami kaitkan dengan akta dan undang-undang yang terdapat di Malaysia ini sendiri. 3 isu yang kami ingin bawakan iaitu yang pertama ialah isu rasuah, yang kedua ialah isu gangguan seksual, dan yang terakhir ialah isu kerja sambilan sebagai seorang cikgu. Okey, kawan-kawan saya semua dah sedia? Boleh kita mulakan. Okey, baik. Kita mulakan isu kita yang pertama, okey, iaitu berkaitan dengan rasuah. Mutakhir ni ataupun ayah ini kita seringkali dengar isu yang berlaku dalam kalangan guru kita sendiri, okey, guru di Malaysia sendiri. Okey, kita banyak dengar tentang kes yang melibatkan guru juga. Okey. Sebagai seorang cikgu, Ustazah Suryani, apakah pandangan Ustazah sendiri tentang isu rasuah ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih ya Ustazah Amy. Okey, sekarang isu yang pertama yang kita bincangkan ialah isu rasuah. Okey, isu ni sebenarnya sangat membimbangkan untuk pada zaman sekarang lah. Makin hari makin meningkat kes isu rasuah ni. Okey, kita boleh tengok apa yang dipaparkan pada hari ini. Guru besar yang menggunakan kuasa dia untuk dapatkan projek untuk bagi family projek tu. Okey. So itu yang berlaku pada tahun ini di Shah Alam. Banyak lagi kes yang lain yang menerima rasuah sebanyak 33,000. Ini adalah kes yang berjaya ditangkap. Manakala yang kes yang mungkin yang di luar pengetahuan kita yang masih belum lagi ditangkap, masih banyak lagi di luar sana. So bagi saya isu ini sangat besar dan setiap guru perlu merasakan isu ini adalah satu kesalahan yang sangat besar, bukannya isu yang biasa-biasa yang boleh dipandang rendah ataupun dipandang rendah, dipandang remeh atau kita rasa macam alah benda kecil je. Tak boleh. Okay, benda ni sangat penting dan sangat membimbangkan lah. Okey, terima kasih pada Ustazah Suryani. Okey, seterusnya kita pergi kepada Ustazah Amira untuk nyatakan pandangan. Okey, baiklah, bagi saya isu rasuah ni bukan sahaja ada politik dan korporat sekarang kan. Lebih-lebih lagi dalam pendidikan ia sangat membimbangkan. Jadinya kita terutama sebagai kita sebagai pendidik haruslah memberi contoh kepada generasi muda untuk memastikan isu rasuah tidak berlaku dalam kalangan guru-guru, bahkan kalangan murid sendiri pun. Mungkin cara rasuah diorang mungkin cara rasuah, tapi mungkin secara kita tak ternampak besar sangat rasuah diorang tu. Contoh dalam sahabat diorang, dalam cara diorang berkawan dan bersahabat kan. Okey, terima kasih kepada Ustazah Amira atas pandangan yang diberikan. Saya juga pernah baca satu kes yang berlaku di Malaysia, iaitu di Johor Bahru, di mana seorang cikgu didakwa menerima suapan rasuah ni sebanyak RM33,870 10 sen. Hakikatnya kita kena faham bahawa rasuah ni walaupun 1 sen pun itu dikira sangat tidak boleh berlaku. Betul. Kita kena fikir macam tu. Walaupun nilainya kita rasa macam rendah ataupun besar, tidak boleh berlaku. Itu termaktub dalam kita punya undang-undang lah. Dan perkara ini sangat mengecewakan untuk kita sebagai cikgu ataupun pendidik ni kepada murid kita, sebabnya itu menunjukkan satu nilai murni yang tidak baik lah
yang telah kita pamerkan kepada masyarakat, khususnya kepada murid kita sendiri. Betul, terutamanya dalam bidang pendidikan, kita sebagai guru, terutama guru besar, sepatutnya tunjukkan contoh yang baik lah. Okay, bukannya menjadikan kuasa tu tempat untuk membuat kesalahan, buat kesilapan. Okey. Seterusnya, itu antara contoh kes yang terkini lah kan Ustazah Amy, Ustazah Amira? Betul. So daripada kita tengok kes-kes ni, kita akan nampak ada implikasi yang besar sebenarnya bakal berlaku apabila berlakunya rasuah antara guru ni. Okey, kita mungkin Ustazah Amira boleh bagi pandangan dari segi perspektif undang-undang apa yang telah dimaktub. Okey, jika kita lihat kan dari segi perspektif undang-undang, semua kes tertaluk di bawah akta. Semua kes tertaluk di bawah akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu Akta 694. Sebagai contoh, Seksyen 23 melarang mana-mana penjawat awam daripada menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan sendiri. Manakala Seksyen 25 pula mewajibkan seseorang melaporkan sebarang tawaran suapan kepada SPRM. Begitu. Maksudnya orang yang diberi rasuah pun ada akta dia untuk melaporkan. Maksudnya semua rasuah ini memang terdapat dalam akta-akta Suruhanjaya. Okey. Seterusnya. Okey, tadi kita dah dengar daripada Ustazah Amira berkaitan dengan akta dan undang-undang. Jadi cukup jelaslah undang-undang yang kita perlu patuhi di Malaysia sendiri berkaitan dengan isu rasuah ini. Okey, saya juga tertanya pada Ustazah Suriani, macam mana, apakah kesan jangka panjang terhadap profesion perguruan ni jika isu ni masih kita tak dapat bendung ataupun selesaikan? Okey, kalau kesan yang boleh kita nampak lah kan apabila perkara ini tidak dibendung ialah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pendidik. Okey, bagi masyarakat, pendidik ini ialah satu kerja sangat mulia. Tapi kalau kita sendiri yang tidak menjaga amanah yang diberi, so macam mana masyarakat nak percaya pada kita ni? Kita pendidik tapi kita tidak tunjuk contoh yang baik. So bila hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kita, akan jadi banyak masalah isu rentetan yang akan berlaku selepas itu. Okey. So sepatutnya tak bolehlah berlaku perkara ini di kalangan antara pendidik, utamanya guru-guru macam kita ni. Okey, terima kasih pada Ustazah Suriani. Mungkin Ustazah Amira nak tambah? Betul, saya setuju apa yang Ustazah Suriani bagi tahu. Selain itu, kalau berlaku rasuah kepada guru besar tadi, macam mana dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan sekolah, kesejahteraan pelajar mungkin diselewengkan. Ini menyebabkan kesan negatif lah terhadap kualiti pendidikan. Begitu yang sebagaimana Ustazah Suriani bagi tahu, bagaimana nak jadi contoh kepada pelajar kan. Betul. Okey, sebelum kita nak mengakhiri kita punya perbincangan, mungkin kita boleh discuss ataupun bincang juga apakah langkah-langkah yang sewajarnya untuk kita lakukan bagi membendung isu ini. Okay, saya boleh bagi pendapat. Apa antara yang langkah-langkah yang kita boleh buat, pihak atasan, pihak PPD, JPN boleh membuat latihan dan pendidikan integriti. Okay, kita sedia maklum guru-guru ni memang banyak khusus. Okay, so kita boleh, mungkin pihak atasan boleh kan juga khusus yang fokus pada integriti, kepada macam mana untuk jaga rasuah, supaya setiap guru dia tahu benda ini kesalahan satu salah, tapi bila ada khusus seperti ini dia akan memberi kesedaran guru. Seperti orang itu tiba-tiba dikejutkan, dia akan
baru teringat, oh benda ni satu kesalahan. So dia akan refresh untuk dia sendiri balik sesuatu perkara tu, terutamanya bab rasuah lah. Okay. So guru akan merasakan bila ada kursus macam ni, guru akan rasa satu kesalahan, berdosa untuk guru Muslim sebagainya. Ustazah ni, kita boleh share apa langkah yang boleh kita bendung rasuah ni? Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat ialah pemantauan yang lebih ketat. Kalau macam dekat sekolah ni, kita ada pemantauan dari PPD yang terdekat lah. Jadi setiap laporan ataupun sebenarnya program-program yang dibuat dekat sekolah ni perlu je ada pemantauan daripada pihak atasan supaya tidak ada berlaku masalah dari pihak dalaman di sekolah yang tanpa sedar sebenarnya dah berlaku dah isu rasuah tersebut. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah pelaporan kesalahan lah. Kalau kita pernah dengar pesan SISPA kan, sebagai guru yang bertanggungjawab, sekiranya kita tahu benda itu ialah satu kesalahan, sewajarnya kita membuat laporan supaya masalah tu tidak terus meleret. Sekiranya kita membiarkan, bermaksud kita juga dah terlibat dengan perkara yang sama tanpa sedar. Okey. Sebagai penutup, saya rasa kita punya perbincangan hari ini sangatlah tuntas dan bermanfaat, dan kita kena sedar bahawa rasuah dalam kalangan guru ni berlaku sangat serius dan perlu ditangani dengan segera agar integriti dalam bidang pendidikan ni terus dijaga. Betul, saya setuju. Okay. Saya juga berpendapat lah. Daripada pelaporan tadi, setiap kertas kerja sekolah semua kena ada pemantapan sistem pengurusan sekolah lah dengan yang lebih telus, dengan juga yang juga kena audit secara berkala untuk mengelakkan daripada risiko-risiko tidak telus itu berlaku dalam sistem sekolah kita. Saya betul dengan saya setuju dengan Ustazah Amira. Betul tu. Okey. So kesimpulannya, setiap guru perlu memahami undang-undang yang ditetapkan oleh Akta SPRM 2009, iaitu jauhilah rasuah. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan isu yang kedua, iaitu isu gangguan seksual. Isu ini amat membimbangkan kita di masa kini. Ia menjadi satu isu yang serius. Okey, saya rasa kes-kes ini adalah kes-kes isu tentang gangguan seksual ni, ia semakin meningkat. Okey, boleh saya mendapat sedikit pandangan daripada Ustazah Amy tentang isu gangguan seksual ini? Okey, baiklah. Terima kasih pada Ustazah Amira atas pembentangan isu yang sepatutnya kita bincangkan jugalah, iaitu gangguan seksual. Sebab apa? Gangguan seksual ni bukan hanya berlaku antara pelajar dengan cikgu, tapi berlaku juga antara guru dengan guru juga. Ini melibatkan ketidakprofesional sebagai seorang pendidik lah dekat Malaysia. Saya bagi contoh ada berlaku pada bulan Mac tahun lepas 2024, di mana seorang guru ni di Perak ditangkap kerana mencabul beberapa bukan seorang pelajar perempuan di sekolahnya. Sangat menggerunkan kan? Betul. Bila dengar kes macam ni sangat membimbangkan, sebab kita tahu kan sebagai pendidik, guru ni sepatutnya jadi pelindung kepada pelajar, jadi contoh kepada pelajar lain dan rakan sejawat yang lain, dan bukannya jadikan mereka sebagai pemangsa. Tapi ada juga yang menyalahgunakan kuasa mereka dengan membuat perkara sebegini. Betul. Saya ada pernah membaca lah satu kes di Johor Bahru, di mana seorang guru lelaki didakwa mencabul seorang murid perempuan yang berusia 14 tahun, dan kini 14 tahun dia buat benda tu, dia cabul budak tu di dalam bilik guru. Kes ini pula dia telah dibawa ke mahkamah
dan guru tersebut dijatuhi hukuman selama penjara selama 10 tahun. Itu adalah sumber daripada sumber hukuman. Ustazah Okay, ini kalau macam mana tadi ada Ustazah Amirah dah bentangkan contoh-contoh lah. Saya pun ada beberapa kes realiti yang berlaku juga di Kelantan pada tahun lepas juga, Januari 2024, mana ada seorang guru disiplin dituduh menghantar mesej berunsur lucah kepada beberapa pelajar perempuan melalui media sosial. Keywords dekat sini media sosial. Kalau kita tengok kat sini boleh jadi sumber ataupun lubuknya acara gangguan seksual ni bermula ataupun dilakukan. Dan kes ni juga dia dapat perhatian daripada KPM lah. Dan guru tersebut dia digantung tugas sementara untuk menunggu perbicaraan dilakukan. Jadi kita kalau kita sebagai cikgu ni, kita memang kena selalu ingatkan kepada murid ni, media sosial ni perlu dikawal selia dengan baik lah. Bukannya jadikan untuk melakukan perkara tercela ni. Rasul ada tak dari perspektif undang-undang ni? Ada tak, semestinya lah kita terkenal dengan negara yang kaya dengan undang-undang yang menjaga masalah antara kedua-dua. So apabila kes gangguan seksual ni makin meningkat saban hari, saban tahun, so Menteri Pendidikan kita beri amaran kepada guru-guru maksudnya Menteri Pendidikan kita pun sangat mengambil berat tentang isu ini. Okay, so antara dari segi perspektif undang-undang pula, gangguan seksual ni boleh disabitkan di bawah kanun penyiksaan Akta 574. Okay, contoh Akta 574. So sebagai contohnya Seksyen 354 menentukan hukuman bagi kesalahan mencabur kehormatan. Seksyen 509 menghukum individu yang mengeluarkan kata-kata isyarat lucah dengan niat mengaibkan maruah seseorang. Undang-undang ni tak semestinya gangguan seksual secara nyata, maksudnya nampak kena rogol, kena cabur baru kena diambil tindakan, tetapi sebenarnya kat sini kita boleh tengok sampai sini ada peruntukan kalau ada unsur nyanyian lucah ataupun menjual bahan lucah kepada orang muda. Banyak seksyen dekat sini kita boleh tengok. 294 ada, 293 menjual bahan lucah kepada orang muda, ataupun seksyen 355 membuat kesalahan menjatuhkan kehormatan seseorang, tu di bawah kanun inilah juga akta seksual. Ataupun seksyen 377D melanggar kesopanan, maksudnya terlampau seksi pun sebenarnya melanggar akta undang-undang juga. Seksyen 509 salah bermaksud untuk mengaibkan kehormatan seseorang dari segi perkataan ataupun isyarat. Juga di bawah peruntukan akta 574 lah. Dia tak semestinya gangguan seksual ni menggunakan perbuatan sahaja. Dari syarat, lisan ataupun itulah bahasa. Bahasa dia. Okey. Seterusnya kita akan fokus pada implikasi dan langkah pencegahan itu. Okey, saya nak tanyalah pendapat Ustazah Amy dan Ustazah Sum. Kita apakah kesan gangguan seksual ini terhadap pelajar dan institusi pendidikan? Okey, kalau kita tengok dari segi kesan, kita boleh nampak dari segi individu tu sendirilah, iaitu kalau jadi sebagai mangsa, lebih-lebih lagi kepada pelajar ataupun murid. Kita kena ingat tau, gangguan seksual ni bukan hanya berlaku pada pelajar sekolah menengah, tapi boleh juga berlaku pada pelajar sekolah rendah. Menyebabkan mereka ni akan ada trauma psikologi. Dan benda ni apabila berlaku pada waktu kecil, mereka akan membawa dendam tersebut sampailah ataupun trauma tersebut sehingga mereka dewasa, ataupun kita lebih kasihankan mereka ni boleh bawa sepanjang hidup mereka lah. Teringat-ingat akan apa tragedi yang berlaku pada mereka waktu kecil. Jangan anggap mereka walau kecil mereka tak tahu, tapi mereka akan ingat dan mereka akan mungkin ada dendam yang akan mereka buat lah kepada
pemangsa yang telah buat kepada mereka. Dan ramai pelajar juga akan mengalami masalah gangguan seksual ini, iaitu melalui tekanan emosi, ketakutan, dan ada juga yang terpaksa sehingga berhenti sekolah kerana tidak tahan dengan situasi tersebut. Yelah, benda ni melibatkan guru sendiri yang telah buat. Jadi kita nampak kesan kat sini dari segi pendidikan individu tu sendiri, kita dah nampak hilanglah satu permata, intan permata untuk negara kita sendirilah. Itu kesan besar yang saya boleh uraikan. Okey, betul. Macam mana pula Ustazah Suryani? So, yang tu antara kesan untuk individu pada masa yang sama dia akan ada kesan kepada institusi tersebut. Kan, so terbaliklah reputasi sekolah tersebut. Kalau ini tersebar luas, maka nama baik sekolah tu akan jadi buruk lah. Orang akan pandang enteng pada sekolah tersebut dan kepercayaan guru terhadap itu semakin kurang. Bila banyak kes, guru mencabut, guru merogol murid ataupun mengeluarkan kata-kata lucah, so ibu bapa akan merasakan sekolah ni satu tempat yang kurang selamat. Berbanding kita zaman dulu, sekolah yang dahulu kita ibu bapa akan lepaskan kita kan dekat sekolah dulu. Ibu bapa akan rasakan sekolah tu tempat selamat, tapi zaman sekarang sekolah pun jadi tempat yang selamat. Ibu bapa lepaskan. Sebab kesan negatif inilah isu gangguan seksual inilah menyebabkan ibu bapa nampak kesan negatif di sekolah, tempat yang kurang selamat sekarang. Sebab guru pun membuat perkara yang tidak sepatutnya di sekolah. Okey. Dia memberi semua kesan lah terhadap institusi, individu itu sendiri kepada masyarakat juga. Okey, seterusnya kita akan jadi apa ia punya langkah yang kita ambil untuk menangani isu ini. Okey, kalau kita bincang tentang gangguan seksual ni, yang pertama ialah kita perlu mewajibkan tapisan keselamatan lah. Macam mana? Iaitu semua guru perlu melalui tapisan latar belakang yang ketat sebelum dilantik. Macam kita sendiri nak jadi cikgu ni, perlulah melepasi kriteria dan kelayakan. Kalau mereka tu mempunyai sejarah ataupun rekod yang buruk, maka tidak lepaslah untuk menjadi pendidik di negara kita ni. Yang kedua, perlunya wujudkan saluran aduan untuk keselamatan. Okey, tak kisah kepada pelajar ataupun murid, kenapa perlunya saluran ni supaya mereka ni berani untuk melakukan aduan lah. Ada channel yang sepatutnya, bukannya mereka buat di luar, langkah-langkah ni dibuat luar daripada undang-undang ni lah. Okay. So apabila mereka melakukan laporan ni, mereka akan rasa selamat tanpa ada ugutan daripada pihak yang lain. Okay, yang ketiga pula, kita perlu teruskan menggunakan platform media sosial ni untuk membuat kempen kesedaran. Ia memang satu yang tebu kan kita dengar kan, tebu gangguan seksual. Tapi untuk kita jagakan hak kita, kita betulkan yang salah, perlunya tegakkan kebenaran ni dengan teruskan buat kempen di sosial media, di sekolah, agar untuk kita bantraslah gangguan seksual ni. Dan sebagai cikgu sendiri, kita punya etika dan profesional sebagai seorang guru tu boleh dijaga. Okey, betul. Saya setuju dengan pendapat Ustazah Elmi. So antara tu langkah yang boleh diambil lah di pihak sekolah kan. So kalau untuk di tahap seterusnya, mungkin saya cadangkan lah supaya undang-undang seperti Akta Kerja 1955 tindak 2022 diperuntukkan tindakan terhadap gangguan seksual bukan hanya di tempat kerja, tetapi diperluaskan ke sektor pendidikan juga. Betul. Okey, tadi Ustazah ini ada bagi tahu mewujudkan saluran aduan yang selamat kan. Okey, sedikitlah tambahan. Sekolah saya, contoh sebagai sekolah saya, dia ada letak satu peti surat. Jadi mana-mana murid, pelajar yang ada aduan, yang ada kes buli ke apa, dia akan tulis surat dan dia akan masukkan dalam peti surat tu. Jadi
pihak pentadbir JPK akan buka kunci lock dekat peti surat tu, dia akan bacalah satu-satu. Jadi pengadu dengan pengadu tu kita tak tahu siapa. Dia lebih selamat dan murid lebih berani untuk mengadu. Itulah. Okey, seterusnya lah kita sampai dah di penghujung perbahasan kita hari ini. Kesimpulannya, okey, saya rasa perbincangan kita hari ini sangat bermakna dan jelas bahawa gangguan seksual ni dalam kalangan guru adalah isu yang serius dan memerlukan tindakan yang segera. Okay, saya ada penambahan lain lah. Okey, saya setuju juga apa yang disebut oleh Ustazah Amira tadi, sebab kita kena anggap bahawa pendidikan ni bukan sekadar untuk kita ajar akademik, tapi juga untuk kita bina persekitaran yang selamat untuk anak-anak kita dan bebas daripada ancaman yang berbahaya. Betul. Oleh itu, benda ni semua pihak kena bergabung. Okay, pihak kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar perlu berganding bahu lah supaya gejala ni tak semakin menjadi-jadi dan dapat dibanteras makin tahun supaya kes ini makin menurun bukannya makin menaik, insya-Allah. Betul. Okey, selesai kita untuk perbincangan kali ini. Terima kasih semua. Okey, sekarang kita nak membincangkan isu yang ketiga. Isu ni sangat famous lah untuk tahun sekarang ni 2025. Iaitu isu kerja sambilan guru. Okey, ramai sekarang ni kita tahu kegawatan ekonomi, ada guru yang mengambil peluang untuk buat kerja sambilan kan. So kat sini ada kes di mana guru yang bekerja membuat kerja sambilan di luar waktu sekolah lah. Ada juga dalam waktu sekolah dengan tujuan untuk menambah pendapatan. So perkara ini memberi kesan negatif kepada komitmen guru tersebut. Yang kita tahu kerja hakiki ialah sebagai pendidik, sebagai guru. Betul tu Ustazah. Baru-baru ni saya ada dengar mengenai kes seorang guru yang di Melaka. Dia mengambil pekerjaan sambilan sebagai pemandu Uber ataupun Grab kan, pada waktu malam. Sekolah dah seharian, petang rehat sekejap ataupun biasa ada yang balik lewat kan. Malam pula dia sambut Uber. Lepas tu menjejaskanlah prestasi beliau di sekolah. Di sekolah tu dia mengantuk, dia tak fokus, dalam meeting pun sama. Lepas tu dalam kelas. Jadi sangat letih lah beliau dalam keletihan pada waktu pagi kan. Dia tak bagi tumpuan yang sepenuhnya. Akibatnya prestasi pelajar tu jadi merosot dan kehadiran dia pun terganggu juga. Jadi saya rasalah isu ini sangat penting kita bincangkan sejauh mana kerja sambilan ini boleh memberi impak kepada tugas hakiki seorang guru. Betul tu Ustazah Amira, sebab saya percaya juga memang kebanyakan guru hari ini memang terpaksa juga untuk buat 2-3 kerja bagi menambah pendapatan keluarga dan ekonomi masing-masing. Kita juga ada berita mana seorang guru dia bekerja sambilan sebagai seorang ejen hartanah. Kalau kita faham ejen hartanah ni seorang yang memerlukan pada keperluan fizikal juga untuk berjumpa dengan klien, untuk berjumpa dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi bila waktu hujung minggu tu dia terpaksa memberikan komitmen yang tinggi lah. Sehingga kan kesannya pada cikgu ni dia melibatkan kehadiran yang merosot di sekolah. Dan dia juga mencetuskan masalah kerana banyak tugasan cikgu ni di sekolah tertangguh akibat daripada komitmen yang tinggi daripada kerja part time tersebut. Dan ini juga membangkitkan persoalan lah kepada kita semua, apakah batasan sepatutnya apabila seorang cikgu tu nak membuat kerja sambilan. Okey, betul. Okey, so kita tengok pula dari segi peraturan, adakah guru ni dibolehkan untuk bekerja sambilan. Okey, kita tengok peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993, seorang penjawat awam termasuk guru
dilarang daripada mengambil pekerjaan luar yang mengganggu tanggungjawab rasmi mereka. Seksyen 3 dalam peraturan ni ada sebut bahawa mana-mana penjawat awam yang ingin membuat kerja sambilan perlu mendapatkan kebenaran daripada ketua jabatan mereka. Jika tidak dapat kebenaran, maka mereka ni boleh dikenakan tindakan tata tertib. So kalau ketua jabatan dekat sini rujuk kepada siapa? Guru besar lah. Guru besar ataupun pengetua lah. So mana-mana guru nak buat kerja sambilan boleh, tapi kena minta kebenaran dulu daripada guru besar atau pengetua sekolah. Itu betul Ustaz Zasu. Sebagai penjawat awam ni, kita kena jaga credibility kita dan komitmen kita terhadap tugas kita. Bekerja sambilan ni memang boleh. Dia akan bagi kesan, tapi dia akan bagi kesan kepada prestasi kita dekat kerja utama kita. Mengikut akta perkhidmatan awam, yang tak adalah macam Ustaz Zasu sebut tadi, mana-mana penjawat awam yang menjalankan pekerjaan luar tanpa kebenaran, tanpa kebenaran, dia boleh tapi kena kebenaran. Kalau tanpa kebenaran, boleh dikenakan tindakan disiplin. Ada termasuk amaran, kena turun pangkat, ada kena turun gaji pun ada, ataupun kena pecat. Betul tu Ustazah Amira. Saya rasa pada dasarnya sebagai seorang pendidik ni, dia kena faham juga a big picture. Tugas sebagai guru ni pun memerlukan pada fokus yang besar. Kita semua tak dapat nafikan kerja kita banyak sangat kat sekolah. Jadi kita pun perlukan pada fokus dengan tenaga yang besar. Jika kita rasa dengan terlibatnya dengan pekerjaan sambilan ni boleh menyebabkan kita tidak fokus, maka tak perlulah kita ni sebab kita faham ada orang yang mungkin boleh bermultitasking lah ataupun membuat 2-3 kerja. Tapi kita kena kenal jugalah sebagai cikgu ni, kita punya tahap bagaimana. Okay, lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia yang semakin mencabar ni, tekanan untuk bekerja lebih keras di luar waktu sekolah mungkin membuatkan guru tidak dapat menyeimbangkan kerja hakiki dan kerja sampingan. Kerja hakiki lagi, kerja sampingan lagi, kerja kita sebagai tanggungjawab mungkin sebagai mak ayah, anak, itu juga melibatkan tanggungjawab lah. Saya setuju sangat dengan pendapat Ustazah Amy. Kerja sambilan ni betul lah, macam Ustazah Amy cakap boleh tambah pendapatan. Tetapi kalau kita tak fokus ataupun tak mampu untuk multitasking, dia boleh menjejaskan tugas sebagai guru. Sebab ada kes dekat Selangor, guru tersebut terpaksa melepaskan jawatannya selepas dia membuat kerja sambilan menjual barang di atas talian. So bila dia membuat kerja sambilan di atas talian ni, prestasi dia sebagai guru di sekolah tu semakin merosot. Ketidakpuas hati murid dekat guru tersebut pun, cara pengajaran pun makin merosot lah. Sebab mungkin membuat jualan secara atas talian tu sehingga larut malam. So pagi tu guru jadi makin fokus dalam kelas. So perkara ini sangat tidak sepatutnya berlaku lah, sehingga boleh mengganggu tugas hakiki. Macam mana Ustazah Amirah boleh kongsi sedikit sebanyak? Itulah antara masalah utama kan, tak boleh nak fokus, tak boleh nak committed dengan tugas hakiki kita bila ada kerja sambilan. Kita kena ingat sebenarnya pelajar ni kena nak sangat perhatian dan dedikasi daripada guru mereka dalam kelas tu. Diorang memerlukan kita sebagai facilitator. Jadi kita kena buat kita sebagai facilitator, dan facilitator tu murid memerlukan kita. Sebagai contoh di sekolah saya adalah cikgu yang buat grab sekolah kan, dan dia selalulah meeting pun kadang tak datang. Jadi dia ada misunderstanding, ada miscommunication dengan parents kat situ. Jadi dia pun tak dapat maklumat. Jadi bila parents tanya maklumat dengan dia, jadi adalah misunderstanding, komunikasi kat situ. Maklumat sepenuhnya tak sampai kat dia sebabnya meeting tak datang. Lepas tu bila parent tanyakan, dia bagi maklumat yang salah. Jadi dah jadi terkesan lah dekat murid, dekat cikgu, dekat parents kat situ. Betul tak Ustazah Amy? Betul-betul. Kalau kita nak bincang pasal kerja part time ni, banyaklah ruang kerja dia. Contoh macam ada cikgu ni dia jadi dilemas lah, baker lah. Tak kisah nak join macam-macam. Kita tahu mungkin tu atas rasa minat.
Tapi kita kena ingat juga apa prioriti kita dan keutamaan kita lah. Sebab kita kena faham profession kita sebagai guru ni perlu kita jaga dan kita hormat. Guru ni kita kena jadi contoh. Bukan setakat murid. Kita ni pelanggan kita pun kepada mak ayah juga. Jadi kalau mak ayah tengok kita ni berkomitmen tinggi, maka kita punya prestasi tu ataupun pandangan mereka pada kita akan jadi baik. Tapi kalau kita ni culas ataupun tidak fokus kepada tugas hakiki kita, maka akan menjadi something yang tak kena lah pada prestasi kita, dan akibatnya pengajaran sebagai seorang guru tu ataupun proses didik anak tu sendiri akan memberi kesan kepada masa depan pelajar. Betul. Okay, so so kita tengok pula Akta Perkhidmatan Pendidikan 1996, Akta 550 yang menggariskan bahawa tugas utama seorang guru adalah untuk memberi pendidikan berkualiti. Saya ulang, tugas guru ialah memberi pendidikan berkualiti kepada pelajar. So kita fahamkan berkualiti kat sini bukannya kita sekadar masuk kelas mengajar lepas dah habis keluar kelas macam tu je, tak. Kita kena, guru kita tahu guru kena merancang, menyediakan bahan, membantu pemudah cara dalam kelas. Okay? So sebagai penjawab awam, kita tak boleh kerja hakiki kita ni terjejas disebabkan oleh kerja sampingan lah. So kemungkinan guru juga yang kerja sampingan ni, kerja yang membuat bekerja sambilan juga ni akan merosakkan reputasi mereka sebagai pendidik. Macam kalau kerja atas online menjual barang kan, sikit-sikit bunyi telefon masuk, bunyi WhatsApp masuk. So dalam kelas pun guru jadi tak fokus. Sikit nak tengok telefon, ada order, ada panggilan Grab, contohlah. So guru akan jadi tak dapat memberi pendidikan secara berkualiti kepada murid. Yang ini yang kita nak elakkan. Betul tu Ustazah Su. Pekerja sambilan ni memang dah sah-sah boleh menambah pendapatan, betul. Tapi kita perlu bijak mengimbangkan kedua-duanya. Jika ia mengganggu tugasan hakiki, lebih baik kita mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan. Contoh kita menambah pendapatan dari kemahir expert kita, master kita dalam pendidikan ke, kan? Betul. Saya setuju. Ustazah Amy macam mana? Ada pendapat? Saya rasa apa yang penting sekarang ni ialah sikap kita lah. Sikap kita sebagai seorang guru. Kita perlu pastikan bahawa kerjaya kita sebagai pendidik ni tidak terjejas disebabkan kita punya kerja sambilan ataupun pekerjaan luar lah. Yang kita perlu bertanggungjawab dan memastikan pekerjaan sambilan kita tu tidak menjejaskan tanggungjawab kita dekat sekolah sendiri. Sebagai contoh, jika ada peluang untuk bekerja sambilan, pastikan ia tidak melibatkan komitmen waktu sekolah yang bertindih dengan waktu sekolah ataupun waktu persediaan mengajar. Kalau nak buat luar waktu sekolah boleh, tapi kalau sehingga mengganggu kita punya timing kita di sekolah tu, saya syorkan agar tidaklah teruskan dengan tu. Betul, Ustazah. Betul. Okay, so dekat sini dari hasil pembincangan kita, so kita boleh nampaklah apa implikasi daripada bekerja sambilan ni. Implikasi yang paling kita nampak ialah bekerja sambilan ni dia akan mengganggu tugas hakiki guru tersebut. Sehingga guru tak dapat memberi pengajaran di dalam kelas secara berkualiti. So dekat sini itulah implikasi utama yang kita nampak tu. Dan ada Ustazah Amy beritahu tadi, cara menanganinya ialah supaya kita cari pekerjaan atau kerja sambilan ni yang tak ganggu waktu bekerja. Itulah antara yang kita boleh nampak hasil daripada perbincangan kita pada hari ini. Okay. So secara kesimpulannya, kita ni sebagai guru kena pastikan tugas utama kita sebagai pendidik ni tidak terjejas supaya masa depan pelajar kita ni bergantung kepada usaha dan dedikasi kita sebagai guru lah.
Sebab kita macam mana falsafah pendidikan kebangsaan, kita nak melahirkan pelajar yang selari dengan Jeris. Betul kan? Betul. Ustazah Amirah? Betul, saya setuju. Okey, kita perlu mencari keseimbangan lah dalam kehidupan kita lah, supaya dapat menjadi guru yang berkesan dan memberi impak yang positif lah kepada pelajar kita. Okey, baik. Semoga perbincangan kita yang kita dah buat hari ni sedikit sebanyak pun akan memberikan kita input dan mengingatkan kita semula bahawa besarnya tanggungjawab kita yang kita kena pikul sebagai seorang cikgu. Tugas sama kita ialah untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada pelajar. Terima kasih semua. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustazah Amy dan Ustazah Amirah kerana sudi berkongsi pendapat dan info ilmu yang mereka tahulah. Okay, semoga dengan perbincangan kita terhadap 3 isu pada kali ini, kita dapat menjadikan diri kita ni guru yang lebih baik daripada sebelum ini. Okay, insyaAllah. Okay, ini saja setakat ini saja perbincangan 3 isu. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.